Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ini kita nak buka steering Toyota Harrier. Okey. Jadi first macam biasa sebelum kita buka, kita pastikan tak ada sebarang lampu-lampu airbag yang menyala. Lepas tu kita test horn dia. Okey. Jadi sekarang ni untuk Harrier, dia sebelah kiri dan kanan dia ada kotak macam ni. Kita buka dulu. Kita pakai screwdriver flat. Okey, umpil sikit dan buka dia punya kotak ni. Okey, dia ada sebelah kiri dan kanan. Dua-dua kita buka dulu. Okey. Okey, lepas tu kita tengok kat dalam ni dia ada satu soket saiz T30. Okey, T30 soket macam ni. Kita buka. Satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Okey, selesai kita dah buka skru tu, kita matikan enjin. Lepas tu kita angkat airbag ni slow-slow. Okey, dia ada satu soket airbag dan dua soket airbag dan satu soket horn. Okey, kita buka soket horn. Untuk airbag ni nampak dia ada warna orange satu dan warna hitam satu. Jadi kita umpil pakai screwdriver flat yang kecil. Buka kedua-dua soket ni dan tarik. Okay, dia memang ada color coded kat sini, jadi kita tak akan tersilap lah. Okey, seterusnya satu soket tengah ni nut, kita kena gunakan soket saiz 19. Okey, kita buka dulu. Lepas tu kita tandakan sikit supaya steering ni dia tak sengit bila kita nak pasang kejap lagi. Okey, lepas tu soket yang tengah ni kita buka. Okey, itu sahaja dan boleh tarik dah steering ni. Kita ketuk sikit. Okey, dan angkat slow-slow. Okey, macam itulah cara untuk kita nak cabut steering untuk Toyota Harrier XU30. Okey, terima kasih, semoga bermanfaat.